Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel, geng. Okey, untuk video kali ni aku turun kolam air masin, geng. Kali ni aku turun kolam area Sungai Jagung. Okey, geng. Hari ni aku ada di kolam KSC Sungai Jagung. Okey, geng. Hari ni hari biasa aku cuti hari ni. Jadi kita try turun lah. Semoga ada rezeki, geng. Dan semoga ada video untuk tonton abang. Aku dipahamkan banyak lagi ikan sekak yang hari pesta yang aku masuk hari tu. Banyak lagi ikan sekak tak naik. Jadi hari ni kita try casting macam biasa. Lagi kita try pakai udang kopek dulu lah. Kita cari lesen dulu. Berapa ada lesen udang kopek, baru kita main so plastik, geng. Okay, geng, semoga ada strike hari ni dan ada video untuk tontonan apa semua ni. Macam biasa, geng. Kita masuk dalam dulu. Sekejap aku update kat dalam. Jumpa kat dalam. Assalamualaikum. Okey, geng, untuk setup aku ni aku dah masuk kolam, geng. Untuk setup aku ni aku bawa Lunafit Seri 514 heavy. Aku pair dengan usuk lidon. Macam biasa, geng. Ni hari ni last, geng. Aku nak try cuba pakai so plastik dulu. Kita main 5 gram saya 20. So plastik kali ni, geng. Jom kita try tengok. Kita tengok cuaca ni macam nak hujan. Gelap, geng. Hujan dah naik dah. Orang tak ramai lagi. Ada kot dalam 5-6 orang. Jadi kita cuba cari, semoga ada skill ni. Kita sekarang untuk pagi ni, geng. Semoga ada strike, geng. Kita cari pakai so plastik dulu. Ni so plastik nak yang dia nak ambil lah. Kalau agak ada tak berapa mau so plastik lagi, kita pakai udang kopek lah, geng. Kita ni udang kopek lah. Okey, tak saat aku pakai apa so plastik kali ni, geng. Aku dah strike, geng. Strike ikan merah yang asal. Tapi tak lekat, geng. Aku punya GoPro panas, geng. Ikan pertama aku dapat, tak faham mana dia boleh, tapi tak dapat record, geng. GoPro aku panas, dia auto tutup. Jadi tak ada video strike untuk hampa. Aku tunjuk tu lah aku dapat tadi pakai so plastik. Alhamdulillah ada rezeki lah ni. Kita try cuba cari, semoga ada rezeki ni. Tadi aku dapat dia makan dekat ni, makan depan ni, makan depan pek ni, repek ni. Aku tarik slow, balas tu. Kita cari cuma so plastik kali ni tak apa. Kita try guna kali ni. Sekak putih tak mau makan. Sekak putih tak nak naik sekak lah, tapi dia pakai udang hidup bang kalau baru sekak tu lah, ya. Sakit pun ni. Okay, geng, kita pakai udang kopek lah tu. Kita try macam biasa. Udang kopek tu tu. Alah. Saya. Untuk dia. Makan dekat. Tarik ni, tarik ni. Apa lah mau ni? Apa betul? Ni
Tuh, apa betul. Okey, dah ambil. Dah ambil depan ni je. Alhamdulillah, akhirnya ada juga ketuk. Keluar ketuk. Sampai ni. Asal. Asal juga. Sikit lah kita. Alhamdulillah. Okay, yang kedua ni. Alhamdulillah. Ada juga video ni. Alhamdulillah. Yang kedua lagi untuk orang ni. Tak ada yang ikut ni. Sudah saya rusak sikit ni. Alhamdulillah. Ada skill ni. Skill dapat ikan saya. Okey, dah ambil lagi. Alhamdulillah, campur dah dah. Dah ambil lagi. Ini adalah cara dia. Campur ni. Oh, saya lagi. Oh, terang saya lagi. Saya lagi. Yang ketiga. Yang ni ansel saja ni geng. Kayak gini kan perut. Ansel saja ni geng. Okay, ikan yang ketiga. Alhamdulillah ni semua ansel. Rezeki. Okey geng, alhamdulillah hari ni geng. Ada buat masa ni tengok ni angin pun kuat pokok hujan ni gelap je. Tengok pokok hujan ni dah angin pun kuat. Angin kuat geng, Okay, alhamdulillah ada dah rezeki aku 3 ekor ikan ansai ni. Balik angin kuat. Okay geng, alhamdulillah geng, macam apa tengok tadi angin kuat memang tak boleh kasih langsung ni. Angin kuat semua lebih kurang tak sejam ni angin kuat. Tengok ni dulu angin ni. Okay, alhamdulillah ada rezeki ku ni 3 ekor ikan sai. Tapi semua dapat depan ni semua dia makan dari sini. Jadi kita try je. Aku ingat nak balik ni. Sebab angin tak berhenti. Hujan tu ada kat atas. Angin memang kuat ni, nak casting tak syok. Kita tunggu dalam setengah jam ni. Kalau tak ada balik. Kita cuba tarik kapal ni. Kok ada ansai kan. Ansai pun putih pun ada ni pasal ni. Pasal pet ni. Pasal hipas ni. Sebab saya tak mau ambil.
kata lagi ada. Alhamdulillah. Tu, yang ni proses sekak ni. Yang ni proses sekak. Yang ni proses sekak ni. Oh, buang guys. Ish. Buang pula. Oh, alah. Tak ada rezeki. Okey, setakat ni je video aku untuk kali ni. Alhamdulillah kan, macam abang tengok. Alhamdulillah hari ni aku dapat 3 ekor. Tapi sayang satu video tak ada kan. Untuk ikan yang pertama tu tiba-tiba GoPro aku panas kan. Panas terpadam tu kan. Tak ada video tu, memang tak ada strike kan tu. Tapi Alhamdulillah ada juga 2 video untuk tontonan apa. Yang tak ada strike tu, yang tak ada video tu, itu aku pakai solar stick. Yang 2 ekor tu aku pakai, lagi 2 ekor tu aku pakai udang kopek. Alhamdulillah ada juga rezeki. Tapi tempat yang sama aku pusing satu kolam ni kan. Ni sekap putih dah naik 2 ekor yang buat masa aku keluar lebih kurang ke 2. Jadi aku masuk kat ke 10. Lah ke 2 sebab angin kuat kan, angin terlampau kuat. Jadi aku malas nak tunggu dah. Aku keluar kalau sekap putih baru makan 2 ekor boleh kat padak tu makan awal pagi tadi. Lepas tu senyap balik. Aku pusing satu kolam, memang tak ada ketuk langsung kan. Aku main kat belakang kipas tu yang dapat ansai 3 ekor. Alhamdulillah kan. Okay guys, setakat ni je video aku untuk kali ni. Aku harap hampa enjoy. InsyaAllah ada rezeki umur panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.